sampai geng. Kini kita ada di Pendang, kawan kita. Okey, apa besar mai? Kawan kita Pendang. Jom saya tunjuk kami ada produk kami kat dalam. Hai. Okay, tu dekat kawan kita ni ada produk kami Midori daripada pack Jambu, Adopt dan juga Convenience. Tengok. Kak, yang ni kena susun sini kan? Ya betul, susun sini. Okay. Kita bagi elok nak. Baik. Hampa tengok ni. Rak kita ada 2 rak, Adopt, Convenience dan Jambu. Yang mana Mami jadi yang tak tahu lagi produk kami? Hampa boleh cabut sampel macam biasa. Mesti ada sampel berdekatan dengan produk kami. First, mesti hampa nak tengok tang pinggang kan? Tengok bau boys dia. Lembut. Dia punya getah pun tak ketat. Longkang dia tinggi, tebal. Kalau kata susah nak buang, kami ada tape belakang. Indikator nak tahu penuh tak penuh. Tapi Mami Daddy takkan ceknya pasal tahan 10 jam, 8 hingga 10 jam. Kemudian produk kami berasaskan tumbuh-tumbuhan dan klorin free. Abang boleh pegang, lembut. Kalau dia serap, dia tak akan serap setempat, tapi dia akan serap menyeluruh. Perlindungan menyeluruh daripada pinggang, bahagian penting dan juga tepi. Jadi jangan lepaskan peluang dapatkan produk kami Midori. Okay nah, explain pula pasal repas orang. Allah, lupa. Terima kasih Kak. Okey, yang mana tak tahu lagi, kami juga mengeluarkan Pampers Adopt Pants. Midori Adopt Pants yang 0.4 cm atau bersamaan dengan 4 mm nipis. Ya, selesa tuan-tuan, perempuan, akak-akak, adik-adik, abang-abang, selesa. Pakai tak rasa apa, pakai macam pakai seluar dalam je. Kalau tak percaya lagi, mari sini. Kau tengok ni. Sampel ada, pegang lah. Tak ada ditulis dilarang sentuh, tak ada. Kau boleh pegang, kau tengok nipis. Kadang-kadang orang takut yang nipis ni orang ingat serap tak banyak. Tapi sebenarnya nipis ni serap banyak pasal kami pakai kapas yang berkualiti. Sini pun ada bagi tahu. Unisex, boleh pakai lelaki dan perempuan. Semestinya sihat je pakai. Kau boleh tarik, stretchable dia. Kau boleh tengok longkang dia macam biasa. Sangatlah premium. So, jangan lupa dapatkan Midori Adopt Pants untuk mak ayah yang tersayang. Okey, orang Pendang. Hamba tahu kat pasar dia kawan kita ni macam-macam ada. Daripada makanan basah dan barang-barang keperluan harian. Semua ada kat sini. Nak claim Makassar boleh mas sini. Jangan lupa datang ke Pasar Raya kawan kita Tanah Merah Pendang. Di sini juga boleh claim Makassar. Bye.